Assalamualaikum. Kumpulan kami akan menerangkan tentang pemeriksa halal. Nama saya Aisyah binti Muhammad Razi. Nama saya Nur Amni binti Aziz. Selamat menonton. Okey semua, apa itu memeriksa halal? Memeriksa halal ialah pemeriksa yang ditugaskan untuk memeriksa urat wajib yang diputuskan, iaitu urat halqum, marid dan juga urat darah selepas disembelih mengikut syariat Islam. Antara peranan pemeriksa halal ialah mereka perlu memastikan ayam yang diterima adalah sihat. Seterusnya, mereka perlu memastikan kebersihan peralatan yang akan digunakan untuk sembelihan dan kebersihan rumah sembelihan. Selain itu, mereka perlu memastikan ayam yang menjadi bangkai diasingkan ke dalam bekas yang berasingan bagi mengelakkan pencemaran silam berlaku pada ayam yang elok. Okey, di sini adalah kawasan pengasingan ayam di mana ayam yang menjadi bangkai akan diasingkan ke dalam bakul yang berasingan dan ayam yang disembelih mengikut syariat Islam iaitu ayam yang halal dimakan akan diasingkan ke dalam bakul yang lain. Okey, kepentingan memeriksa halal ialah menjamin makanan itu bersih dan suci. Yang kedua, meyakinkan pengguna Islam. Yang ketiga, membantu industri mematuhi piawai halal. Yang keempat, mengelakkan keraguan iaitu syubhah. Dalam konteks penyembelihan ayam, pemeriksa halal perlu memastikan nama Allah disebut ketika sembelihan. Pemeriksa halal perlu memastikan empat urat penting terputus dengan sempurna iaitu urat halqum, urat marid dan 2 urat darah. Akhir sekali, mereka perlu memastikan ayam itu mati disembelih kerana sembelihan dan bukan atas sebab lain. Okey semua, ini adalah kawasan pegawai pemeriksa halal menjalankan tugas di mana kami akan mencuci terutama di leher ayam tersebut untuk memastikan 4 urat wajib yang terputus iaitu urat halqum, marid dan juga 2 urat darah. Okey semua, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Bye. Kami dari kumpulan